Dalam tangan Diana ni ada 3 kategori gold bar. Gold bar saiz kecil 5 gram, gold bar saiz sederhana besar 50 gram dan gold bar saiz besar 250 gram. Walaupun sifat ketiga-tiga item ni adalah sama dari sudut ketulinan, tapi ia berbeza dari sudut keuntungan dalam simpanan. Mengapa Diana katakan ia berbeza dari sudut keuntungan? Pertama, dari segi spread value, iaitu 5 gram ni spread value adalah 9%. 50 gram ni pula spread value dia adalah 7.5%. Dan gold bar 250 gram ni spread dia hanya 6% apabila kita jual semula kepada public gold. Lebih rendah spread value-nya, lebih cepat tuan-puan dapat keuntungan dalam simpanan emas. Yang keduanya dari sudut gold premium. Gold premium adalah kos upah untuk setiap gold bar. Gold premium untuk gold bar 5 gram adalah RM10. Apabila kita menyimpan 5 gram ni sebanyak 50 keping, tuan-puan akan dapat 250 gram. Dan bayaran premium untuk 50 keping gold bar 5 gram ni adalah sebanyak RM500. Tapi untuk berat yang sama, 1 keping 250 gram ni, kos gold premium hanyalah RM100. Jadi tuan-puan nampak tak? Gold bar yang lebih besar akan memberikan keuntungan yang lebih berbanding gold bar yang kecil. Tetapi untuk tuan-puan pilih yang mana lebih sesuai, kembali kepada matlamat simpanan emas tuan-puan. Tak semua matlamat memerlukan tuan-puan simpan gold bar yang besar. Contohnya simpanan untuk pendidikan anak-anak ataupun untuk persaraan. Gold bar yang lebih kecil lebih sesuai dan mudah untuk dijual untuk dapatkan wang tunai yang tak begitu banyak berbanding dengan matlamat yang memerlukan sekali je bayaran. Contohnya untuk beli hartanah, untuk sebagai deposit kereta, untuk deposit rumah. Untuk matlamat seperti itu, gold bar yang lebih besar akan lebih sesuai untuk memberikan keuntungan yang maksimum. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi form sign up di bawah ataupun rujuk pin video Diana untuk bermula. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.